Sabtu Ahad ni kalau tak ke mana, jom kita makan durian di Kuala. Okay, nampak je signboard makam Tajul Arifin, masuk. Lepas tu korang akan jumpa kubur tau. Dari simpang depan tu ke kubur ni ada kot dalam 200 meter. Tepi ni ada kubur, okay? Kemudian korang straight je lagi. Jangan risau, jalan ni tak ke mana. Korang akan nampak ada tanam pokok, okey, ada pokok-pokok dekat tepi tu. Kemudian kalau korang nampak tiang ni, nampak pokok-pokok ni, standby korang akan kona ke kiri. Standby kita nak kona ni. Yang sini jalan ni dah start tak ada tau, okey? Kemudian korang lalu je jalan tu straight je, tak ada ke mana dah. Korang jangan risau, korang akan jumpa satu lagi checkpoint gate. Okey, ni adalah gate Kelapa Sawit. Korang terus lagi, korang akan jumpa, tada! Pintu pagar ni. Ni pintu pagar Agong. Kalau dah sampai sini, maksudnya dah sampai. Untuk korang yang nak merasa vibe-vibe kampung, makan durian dekat pondok kan, sambil-sambil berborak, bagi anak-anak tengok itik ayam, jom datang, okey?